Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala. Kesambung bacaan kita daripada kitab Sairus Salikin ala tariqati sadati sufiyyati muhaqqiqin karya Sayyidina al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani radhiyallahu ta'ala. Dan kita berhenti pada kalam Maulana Syekh wala bi'aradin wala tahulluhul a'rad. Ada itu kan? Pasal 22 wala bi'aradin wala tahulluhu al-a'rad. Artinya bukannya ia arad dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala arad. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala bukannya arad. Bukanlah apa? Arad. Apa maksud arad? Suatu yang tidak berdiri sendiri. Ada ia tanpa apa? Berdiri sendiri. Boleh? Ada satu lagi dipanggil jauhar. Jauhar ada sesuatu berdiri sendiri. Cuma jauhar dan arad ini dia digunakan pada makhluk lah. Bukan digunakan pada apa? Pada Allah Ta'ala. Maka jauhar antara sifat yang melazimi dia adalah apa? Mengambil ruang. Adapun Allah Ta'ala tak disebut kata apa? Mengambil ruang. Boleh? Dan apa? Arad wujudnya itu tak mungkin melainkan apa? Pada jauhar. Contohlah kan. Air ni, apa kita kata apa? Biru ni tak mungkin ada melainkan pada apa? Tutup ni hari tu. Tak ada. Kita kata apa? Biru boleh dibeli. Biru pergi jalan pergi kedai, tak ada. Orang warna biru jalan pergi kedai ada. Boleh? Dan tiada mengambil tempat akan dia. Dan tiada, maknanya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil tempat akan dia oleh segala arad. Maknanya arad maknanya sifat-sifat yang baharu, sifat-sifat makhluk ini tidak mengambil apa? Tempat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh sifat-sifat yang baru? Seperti tidur. Contoh apa? Tidur. Tidur itu sifat-sifat apa? Baru, arad. Boleh ada pada Allah Ta'ala? Tak boleh. Faham? Duduk. Boleh ada pada Allah Ta'ala? Tak boleh. Faham itu? Habis. Baik. Kemudian kata Sayyidina Syekh. Bal la yumasilu mawjudan wa la yumasiluhu mawjudun. Artinya, dan tetapi lagi tiada menyamai ia akan keadaan segala yang baharu. Apa saja baharu tak boleh. Jauhar arad tak boleh. Dan tiada menyamai keadaan segala yang baharu ini akan dia. Maksudnya Allah tak sama baharu, baharu pun tak sama dengan Allah Ta'ala. Laisa kamisli syai'un wala huwa mislu syai'. Artinya tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala oleh suatu dan tiada mengumpamai ia akan suatu daripada segala yang baharu. Maksudnya itu dalil Al-Quran. Tak sama apa? Makhluk dengan Allah, Allah tak sama apa? Dengan apa? Makhluk. Wa annahu la yahudduhu al-miqdar wa la tahwihi al-aqtar. Artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh hadkan akan dia oleh kira-kira. Apa maksud? Tidak boleh dihadkan oleh kira-kira. Boleh tak kita hitung Allah? Tak boleh. Kerana yang apa dia? Boleh dihitung itu adalah suatu yang terhad. Suatu yang terhad itu melazimi apa? Jisim. Dan jisim itu adalah makhluk. Faham? Tak boleh. Dan tiada meliputi oleh segala benua. Itu dia yang diliputi oleh tempat, suatu yang terhad. Dan suatu yang terhad itu adalah sifat bagi jisim. Dan jisim itu makhluk. Wala tuhitu bihil jihad. Artinya dan tiada dapat mengeliling dengan dia itu oleh segala pihak
yakni tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu di dalam pihak apa tu? Ha? Kanan, kanan keadaan. Kanankah atau pihak hadapankah atau pada pihak belakangkah atau pada pihak ataskah atau pada pihak bawahkah? Kerana segala pihak itu melazimkan akan jisim itu dan jisim itu melazimkan baharu. Bahar itu dia punya dah. Baik. Kita kata pada perbahasan berkenaan dengan apa? Zat ketuhanan ini, i'tiqad secara umum adalah tanzih. Adalah tanzih atau tanzih? Suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Segala sesuatu yang menyerupai makhluk. Boleh? Cuma iskal adalah pada ayat-ayat tashbih. Ayat-ayat apa? Tashbih. Apa ayat tashbih itu? Itu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pada dirinya itu perkara yang sepatutnya melazimi makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yadullahi fawqa aydihim. Boleh? Tangan Allah Taala di atas tangan mereka. Allah Taala di tangan kau. Boleh? Beristiwa di atas apa? Arash dan sebagainya. Boleh? Maka apa dia? Ulama-ulama kita daripada kalangan Asy'ariyah mereka mentakwilkan. Maka apa? Mentakwilkan. Mentakwilkan bagaimana? Dikatakan bahawasanya istiwa itu adalah apa? Kita kata apa menguasai itu. Itu bagi sebahagian apa ulama lah. Dan dikatakan pada yadun itu adalah apa? Kudrat. Boleh faham? Kata begitu. Ataupun nikmat. Itu sebahagian ulama. Dan ulama salaf daripada kalangan apa? Asy'ariyah mereka apa? Menyerahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? I'tiqad asal betul. Allah Taala tak sama macam makhluk. Tapi bila datang ayat tashbih ni kita kata apa? Kami tak mampu nak bicara begitu lah. Kami kata serah makna tu pada Allah. Allah Ta'ala lagi tahulah apa makna istawa ala arsh. Allah Ta'ala lebih tahulah. Apa dia? Mana apa? Yadullah fawqa aydihim. Boleh? Cuma ada satu lagi golongan, itu golongan ahli sufi. Maka ahli sufi ini mereka apa? Kita panggil apa? Di samping dia i'tiqad tanzih, dia i'tiqad bahawasanya apa? Allah Subhanahu wa taala betul sabitkan apa? Ayat Quran tadi, Yadullah fawqa aydihim sebagai ayat yang Allah Ta'ala turunkan dalam wahyu. Mereka apa? Tak ada kita kata apa fikir-fikir panjang. Fikir-fikir panjang tu maksudnya depa apa? Serah pada makna pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma depa kita kata apa? Teruskan memohon pada Allah Subhanahu wa taala moga diberikan keilmuan. Macam mana? Amal ibadat, riyadatul nufus. Boleh? Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka makna-makna apa? Ayat-ayat tadi, rahsia-rahsia apa? Ayat-ayat tadi. Boleh faham? Boleh? Itu apa? Golongan ahli apa? Ahli sufi. Boleh? Baik, habis itu. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak dan maha suci daripada jisim dan maha suci daripada tempat dan maha suci daripada baharu dan hanya senya Allah Ta'ala itu qadim yang menjadikan segalian yang baharu itu lagi kekal. Wala taktanifuhu al-araduna wala samawat. Artinya dan tiada meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. Ini faham maknanya. Tak ada masuk tempat. Wa annahu mustawin 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qalahu. Wa bil ma'na allazi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mamasati wal istiqrar wat tamakkuni wal hulul wal intiqal. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah dan mempunyai kerajaan atas arash, atas jalan yang mengata ia akan diam. Ini kita serah pada Allah Ta'ala. Dah dia kata apa? Allah Ta'ala itu istiwa atas arash. Istiwa apa yang Allah Ta'ala kata itulah. Apa yang Allah Ta'ala maknakan lah. Kami serah makna itu kepada Allah. Tanpa kita apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Boleh?
Dan dengan makna yang menghendaki, nampak tu surah makna Allah. Dan dengan makna yang menghendaki dia akan segala perintah yang maha suci daripada bersentuh dengan arasy. Nampak? Ya Allah Ta'ala zat dia tu taklah kata-kata apa. Macam zat manusia duduk atas kursi ni, punggung bersentuh dengan apa? Permukaan kursi, tak boleh itu. Kerana itu dipanggil lawazim jismiyah. Allah Ta'ala tak boleh kata macam tu. Dan maha suci ia daripada tetap atasnya, maha suci daripada bertempat di dalamnya, dan maha suci daripada mengambil tempat padanya, dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Boleh? Jadi kita kata apa? Apa? Bahawasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan zat ini adalah apa? Apa kita panggil apa suci. Tak boleh kita apa nak samakan dengan makhluk. Boleh? Cuma kita kata kalau di sisi ahli sufi, Ustaz tambah contoh sikit lah kan. Dia di antara apa? Zat dengan makhluk itu ada penengah. Itu dia. Boleh? Ada penengah. Kalau tadi kita sebut, bila kita kata apa? Allah, apa dia? Zat kan? Boleh? Kemudian apa? Arash makhluk. Boleh? Zat istiwa atas apa? Arash. Boleh tak? Menetap di atas. Tak boleh. Zat tu. Pasal apa? Zat tu qadim. Apa tadi? Arash tu apa? Baharu. Maka benda yang qadim mana boleh apa? Bercampur dengan baharu ataupun baharu campur dengan qadim, tak boleh. Boleh faham? Jadi golongan sufi ini antaranya Sayyidina Syekh Muhyiddin bin Arabi radhiyallahu anhu, dia selesaikan dengan ada satu benda yang dipanggil penengah. Penengah tu apa? Tajalliyat. Tajalli. Tajalli itu maknanya penzahiran. Benda apa? Penzahiran. Penzahiran apa? Itu penzahiran ketuhanan dia. Boleh? Jadi apa? Allah sebagai zat, dengan Allah sebagai penzahiran ketuhanan dia, itu dipanggil tajalliyat. Maka isu tajalliyat ini tak ada masalah apa kalau kita ada kaitkan dengan apa? Dengan perkara yang baharu. Amin. Maknanya bila kita sebut Ar-Rahmanu ala apa? Ala arsyistawa, maknanya apa? Allah dengan tajalli dia, maksudnya Allah dengan dia menzahirkan sifat apa? Kasih dia tu. Maknanya tajalli, maknanya penampakan kasih dia itulah yang menetap pada apa? Arash. Tak ada cerita, tak ada isu. Kalau zat menetap pada arash, tak boleh lah. Tapi kalau tertampak Rahman, nama Rahman lah kita sebut itu, lagi senang. Tertampak nama Rahman itu, dipahami kasih dia itu, tertampak pada apa? Pada arash, cerita tak ada apa isu. Jadi tak ada kita kata apa tadi apa? Menempelnya apa? Melekatnya apa? Qadim kepada yang hadis ataupun hadis kepada yang qadim. Boleh faham eh? Sebab apa? Sebab tajalli tu i'tibari, nisbah. Tajalli tu i'tibari, benda i'tibar. I'tibari apa benda i'tibari? Benda hak dipaham. Benda hak sabit, hak faham. Ya. Itu ada isu. Faham dah? Baik. Habis. Kemudian kata Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu, mana tadi hilang mana? Mana? Mana tu? Okey, baik. Dan dengan makna tu saya tu je. Dan dengan makna yang menghendaki dia akan segala perintah yang maha suci daripada bersentuh dengan arash, dan maha suci ia daripada tetap atasnya, suci daripada bertempat dalamnya, dan maha suci daripada mengambil tempat dalamnya, dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Tak ada pindah, semua tu apa? Yang melazimi makhluk. ولا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته
Wa maqhuruna fi qabdatihi, artinya tiada menanggung akan dia oleh arash. Tetapi adalah arash dan segala malaikat yang menanggung akan arash itu ditanggung dengan lutfu kudrah Allah Ta'ala, dan yang dikekali segala mereka itu akan menanggung akan arash itu dalam kuasa Allah Ta'ala dan dalam perintahnya. Maksudnya bila malaikat nanggung arash Allah Ta'ala duduk atas tu kan sampai nak kena apa? Arah tu apa? Tempat duduk Allah Ta'ala dia bertanggung. Kata saya Syekh, tak. Aras dan malaikat tu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah Ta'ala apa berhajat untuk ditanggung oleh apa? Arash maupun malaikat dia. Bahkan apa? Arash itu dan juga apa tadi? Malaikat itu adalah apa? Penzahiran kekuasaan Allah. Arash sebesar-besar ni Allah Ta'ala tanggung. Itu dia. Malaikat, hak sebesar-besar. Malaikat, penanggung arah tu besar. 8 orang tanggung arah Allah Ta'ala. Besar gila. Boleh? Tu pun Allah Ta'ala apa? Ui, tanggung. Allah Ta'ala tanggung macam mana tu? Jadikan mereka ini ditanggung oleh alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjejak pada alam Allah. Jadi kalau Tuhan yang apa? Menzahirkan sebesar apa? Arash, sebesar malaikat tu, baik kudrat dia tu tak boleh nak kata. Yang mutlak tak boleh nak apa? Nak letak sempadan pada apa? Kudrat Tuhan yang sebegitu. Faham di situ nah? Baik, habis tu. Kemudian kata Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu, dia kata wa huwa fawqa al-'arsy was-sama'i wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis sara fawqiyatan la taziduhu qurban ila al-'arsy was-sama'i bal huwa rafi'ud darajat 'anil 'arsy kama annahu rafi'ud darajat 'anil sara. Artinya, dan adalah Allah Ta'ala itu mempunyai kerajaan di atas langit dan arash dan di atas tiap-tiap suatu hingga ke bawah 7 petala bumi, iaitu memerintah di atas sekalian sesuatu, tiada bertambah hampirnya kepada arash dan tiada bertambah hampirnya kepada langit, tetapi adalah Allah Ta'ala itu yang amat tinggi darjatnya itu dan daripada arash, seperti bahawasanya adalah iaitu yang amat tinggi darjatnya itu daripada yang di bawah 7 petala bumi. Yakni bukan makna di atas itu di atas mengambil tempat, dan hanya makna atas itu iaitu ketinggian darjatnya dan atas kebesaran perintahnya jua. Kerana maha suci Allah Ta'ala itu daripada pihak, kerana segala pihak itu sifat yang baharu. Itu faham maklumlah nah. Wa huwa ma'a zalika qaribun min kulli mawjud wa huwa aqrabu ila al-'abdi min hablil warid fa huwa 'ala kulli syai'in syahid iz la yumasilu qurbahu qurbal ajsam kama la tumasilu zatuhu zatal ajsam. Artinya adalah Allah Ta'ala itu serta yang demikian itu hampir ilmunya itu. Ini kata saya hampir ilmunya kan. Tapi kalau ahli sufi ni hampir ya. Allah Ta'ala hampir dengan kita, ilmu ke, kudrat ke, Allah alam. Daripada segala mawujud. Dan iaitu terlebih hampir ilmunya dan rahmat itu kepada hambanya daripada urat yang di batang lehernya. Maka Allah Ta'ala itu syahid atas tiap-tiap suatu, yakni terlebih mengetahui dan terlebih melihat akan suatu yang diperbuat oleh hambanya, maka iaitu terlebih dekat kepada hambanya, kerana tiada mengumpamai akan hampir oleh hampir ajsam, dan seperti tiada menyamai akan zatnya itu oleh segala zat yang baharu. Wa annahu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un ta'ala an yahwiyahu makanun kama taqaddasa an yahuddahu zamanun bal kana qabla an yakhluqa az-zamana wal makana wa huwa al-an ala ma huwa alayhi kan. Artinya, dah wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada bertempat ia di dalam suatu dengan dan mengambil tempat di dalamnya itu oleh suatu, yakni Allah Ta'ala itu tiada masuk dalam suatu dan tiada masuk dalamnya
Kerana maha suci Allah Ta'ala itu daripada meliputi akan dia oleh tempat, seperti maha suci ia daripada ditentukan akan dia oleh zaman, tetapi Allah Ta'ala itu adalah ia sedia dahulu daripada bahawa menjadikan ia akan zaman dan makan, dan iaitu sekarang ini pun atas barang yang ada ia sedia dahulu itu jua, yakni tiada berubah seperti sedia dahulu jua, dan maha suci ia daripada tempat, dan maha suci ia daripada dilalui oleh zaman, maka sekarang ia pun tiada ia bertempat dan tiada ia berzaman, kerana tempat dan zaman yakni masa keduanya itu baharu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Boleh? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta zaman ini. Cipta zaman tu bila? Tak tahulah bila tu. Boleh? Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sedia. Boleh faham? Adapun masa bila adalah pada iktibar makhluk. Makhluk kita ni hak cerita bila tu. Allah Ta'ala kita tak boleh nak cerita bila. Dahulu, sekarang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dahulu, sekarang akan datang, sediakanlah. Maksudnya apa? Dia dengan apa? Keadaan dia tiada perubahan. Dahulu, sekarang keadaan tu sifat makhluk. Boleh faham? Sebab kita dah ada permulaan, maka adanya apa? Pengakhiran. Dan ada pertengahan itulah. Boleh faham? Baik. Wa annahu ba'inun min khalqihi bisifatih. Artinya wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berlainan ia dengan sifatnya itu daripada segala makhluknya yang baharu. Ini maklumlah. Yakni adalah zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu qadim, lagi azali, lagi baqi, bersalahan zat makhluk dan segala sifatnya itu. Maka iaitu baharu, lagi didahului oleh Adam, lagi fana. Laisa fi zatihi siwahu wala fi siwahu zatuh. Artinya tiada dalam zat Allah Ta'ala suatu yang lain daripadanya, dan tiada dalam suatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat Allah. Wa annahu muqaddasun at-taghayyuri wal intiqal. Artinya wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci ia daripada berubah-ubah, dan maha suci ia daripada berpindah-pindah. La tahulluhul hawadis. Artinya tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baharu. Wala ta'tarihil awarid. Artinya tiada mendatangi akan dia oleh segala arat yang baharu yang mengubahkan akan dia. Wala yazalu bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan 'aniz zawal wa fi sifati kamalihi mustaghniyan 'an ziyadatil istikmal. Artinya tetapi senantiasa ia dalam bersifat dengan segala kebesarannya, maha suci ia daripada hilang, dan senantiasa ia dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya, padahal ia terkaya daripada berkehendak kepada suatu yang menyempurnakan akan kesempurnaannya itu, kerana Allah Ta'ala itu ghani mutlak, tiada sekali-kali berkehendak kepada segala yang baharu pada menyempurnakan akan kekayaannya, seperti firman Allah Ta'ala, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Artinya bermula Allah Ta'ala amat kaya, adalah kamu itu fakir yang berkehendak kepadanya. Wa anahu ta'ala fi zatihi ma'lumul wujud. Wallahu ta'ala ala. Kita berhenti di sini, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Hadir insya-Allah. Tolong tulis nama apa yang hadir insya-Allah nah. Okey baik. Baik insya-Allah. Okey,